Geng, tripod daripada Ulanzi. Okey, yang jenis magnetic, older magnetic dan datang dengan shutter, kontrol kamera dan video. Datang dengan 4 kaki geng, 4 stand. Okey, nak buka senang je, tekan button kat bawah ni, dia terbuka terus. Okey, dia support sampai 1 kilo. Ni dia punya older magnetic. Okey. So jom kita unboxing, kita tengok padu tak padu tripod daripada Ulanzi ni. Okey geng. Inilah tripod dia. Okey, datang yang biasa, user manual dia. Dan dia bagi geng ni, magnetic ring Okey, kalau casing tripod tak ada magnetic ring, tampal je benda ni. So dia akan melekat lah nanti. Ni geng. Inilah barang ni. Okey, ini shutter dia. Nak buka senang je, ikut anak panah tolak ke bawah. Nak buka dia ni senang gila geng. Ni tekan je, tup terbuka. Terbuka macam tu. Oops. Macam ni. Okey, tinggi 150 cm geng. Dia punya tinggi. Memang cukup tinggi lah. Okey, ni dia punya older magnetic tu. Memang cukup kuat geng. So memang senang gila lah. Nak pakai benda ni memang senang sangat. Just letak je telefon kat sini. Tak perlu nak tarik-tarik sana sini. Okey, just lekat kat sini. So boleh pakai. Geng, memang terbaik. Nak jalan, nak pakai jalan, nak pergi travel, bawa je benda ni. Nak selfie apa semua, nak tangkap video, pakai benda ni. Okey geng, memang terbaik tripod daripada Ulanzi ni, jenis magnetic ni. So, siapa nak, boleh check dekat link atau grab sekarang dekat beg kuning. Check out, bye-bye. Bye-bye.